Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera dan selamat datang ke saluran Bantuan MY. Hari ini kita nak jelaskan satu perkara yang ramai tanya. Betulkah jumlah STR tahun 2026 berkurang RM300 berbanding tahun lepas? Dan ke mana sebenarnya duit itu disalurkan? Ya, maklumat ini memang sah berdasarkan semakan. Jumlah keseluruhan STR 2026 memang berkurang sekitar RM300 bagi semua kategori isi rumah kecuali warga emas tanpa pasangan. Sebagai contoh, isi rumah berpendapatan RM2,500 ke bawah tahun 2025 dapat RM1,000, tapi tahun 2026 hanya RM700. Yang ada 1 hingga 2 anak turun dari RM1,500 kepada RM1,200. 3 hingga 4 anak daripada RM2,000 turun ke RM1,700. Dan yang ada 5 anak ke atas daripada RM2,500 kini RM2,200. Semua kategori ini jelas kurang RM300 bagi isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 pula sama juga. Yang tiada anak hanya terima RM200 berbanding RM500 tahun sebelumnya. Ada 1 hingga 2 anak turun dari RM750 ke RM450, dan yang 3 hingga 4 anak daripada RM1,000 turun ke RM700. Cuma bagi warga emas tanpa pasangan, jumlah masih kekal RM600, manakala kategori bujang 21 hingga 59 tahun sudah tiada lagi bayaran STR. Jadi ke mana hilangnya RM300 tu? Jumlah tersebut sebenarnya dialihkan kepada program sumbangan asas rahmah atau SARA untuk tahun 2026. Kerajaan ubah sebahagian bantuan STR kepada SARA bagi membantu rakyat membeli barangan asas menggunakan MyCAT. Untuk tahun 2026, penerima SARA bagi kategori miskin dan miskin tegar akan terus menerima RM200 sebulan bermula Januari. Berbeza dengan tahun 2025 di mana kenaikan hanya bermula selepas April. Jadi pengurangan RM300 pada STR itu sebenarnya disalurkan ke SARA untuk diagihkan lebih awal dan lebih konsisten. Langkah ini juga menunjukkan kerajaan sedang beralih daripada bantuan tunai kepada bantuan berbentuk barangan asas. Sebagai contoh, penerima bujang hanya terima bantuan melalui SARA sebanyak RM50 sebulan dan bukan lagi bayaran tunai STR. Manakala penerima miskin tegar mungkin dapat kedua-duanya, STR dan SARA bergantung kepada kelayakan. Kesimpulannya, pengurangan RM300 bukan bermaksud bantuan dikurangkan sepenuhnya, tetapi ia dihalakan semula kepada SARA supaya rakyat dapat manfaat secara terus melalui pembelian barangan keperluan harian. Kita akan terus pantau dan kongsikan perkembangan rasmi STR dan SARA dari semasa ke semasa. Teruskan mengikuti saluran Bantuan MY untuk info bantuan terkini dan sahih.